Inilah menu paling wajib set-set mutera dekat ada Hamis Cabin. Kalau mu hidup mu dok tera burger ni kat ada Hamis Cabin rugi lah. Tobat rugi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni 3 hari bulan 3 bersamaan dengan 13 Ramadan. Serupa sekala lah. Kita mulakan dengan goreng bawang. Kita letak sos black pepper, kacau-kacau dia. Kita letak dalam bekas besi ni. Karamelisasi onion baik lulus. Bismillah. Curug terang kawan. Kita boleh order 3 resep ni. Combo set 2, crispy zinger ala carte 1. Luncur. Untuk bagi combo, kita akan letak ni crispy zinger dahulu bawah. Crispy zinger dulu. Atas ayam ni wajib kita letakkan cheese keping. Atas crispy zinger ni kita akan letak pula ni patty beef homemade. Kita letak pula ni caramelized onion. Roti atas ni kita akan letak sos homemade, sos yang kita olah sendiri. Alright. Kalau burger saja dia RM10 sahaja dah. Dia nak set sekali dengan fries. Atas fries kita akan letak sos cili, black pepper dan mayonis. Kenyang kawan kalau makan serang insya-Allah. Inilah menu paling wajib set-set mutera dekat ada Hamis Cabin. Kalau mu hidup mu dok tera burger ni kat ada Hamis Cabin rugi lah. Tobat rugi. Jemput mari belaka dekat ada Hamis Cabin. Lokasi kita betul-betul depan kedai Planet Tom Yum ni, Merbau Patah, Kuala Terengganu. Baik, terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.